Ramai yang cakap kau tak puasa. Puasa. Kan kau cakap betul, kau puasa tak puasa. Abang muda tak puasa. Apa nak jadi ni ha? Dah tua bangka pun tak puasa lagi. Abang modal. Tak puasa. Bangka pulang Ramadan. Tak ikut. Istirahat makan. Berita terkini. Seorang lelaki yang bernama Abang Modal yang tak berapa nak modal telah ditangkap kerana tidak berpuasa. Apa dah tak puasa dah? Orang suruh puasa dah. Berita seterusnya. Hujan ribut petir dijangka turun di hari raya pertama. Jangan lupa sediakan payung sebelum hujan. Itu penting. Okay? Bye. Berita terkini. Influencer terkenal Abang Modal ditangkap sebab tak puasa. Abang Modal tak puasa? Abang Modal, aku ni peminat kau tau. Kau idola aku tau. What? Macam mana kau boleh tak puasa ni? Ini bulan Ramadan, bulan yang mulia. Kau ni bikin spoil lah Abang Modal. Alamak. Cik. Oh no. Ya. Saya boleh jelaskan. Besok jumpa kat taman. Okey. Cik nak jumpa. Abang Modal ni tak puasa. Aku dah jadi dah tua tak puasa. Anak aku tu yang umur 10 tahun pun puasa penuh. Aku pun at least lah busuk-busuk separuh hari. Dia langsung tak puasa. Dia dah tu. Malu lah, memalukan negara. Muka tua tapi tak puasa. Embarrassing. Kau dengar kau tak puasa, betul ke? Mana ada, kau panggil tu cik. Betul ke? Ha. Ramai yang cakap kau tak puasa. Puasa. Oh no. Kan kau cakap betul, kau puasa tak puasa. Abang muda tak puasa. Apa nak jadi ni ha? Dah tua bangka pun tak puasa lagi. Sedar diri dah sikit. Awak tu dah tua. Kubur kata mari, rumah kata pergi. Umur 4 dah. Umur 45 saya nak boleh meninggal dunia tak puasa lagi. Apa nak jadi lah. Memang generasi Z sekarang ni tak boleh pakai. Puasa sikit je pun. Bukan tahan. Makan sampai sebulan. Tahan 12 jam je. Pukul tu 6. Azan subuh pun kita makan. Lepas tu azan maghrib pukul 7 lebih tu dah boleh makan dah. Apalah. Tengok macam aku ni ha. Puasa. Penuh aja. Kita dah tua kan. Sedar diri sikit. Abang modal. Boleh tak puasa? Aduh. Ni perut dia jadi kuman. Saya tak nak tahan pun. Tapi bukan nak kata lah. Ada setengah orang memang tak boleh puasa pun. Kalau puasa dia sakit perut. Tak puasa. Darmizi ni lagu ni lah ni. Tak boleh puasa. Tapi kesian juga dia. Itu bukan kakak yang baca berita itu tu ke? Tanya dia lah. Yo. Saya nak tanya ni. Betul ke cerita pasal Abang Modal tak puasa tu? Manalah saya tahu. Saya cuma baca berita je. Kenapa? Itu cerita tak betul lah. Saya kenal Abang Modal tu. Dia sebenarnya puasa. Saya tak tahulah. Saya tak tahu. Tu orang kata. Kalau tak pasti jangan kongsi. Tapi saya ni baca berita saja. Tahu. Understand? Saya tak puas hati sekarang ni. Baik betulkan balik berita tu. Abang Modal tu puasa. Saya ni peminat dia, idola saya tau. Macam mana dia boleh tak puasa pula? Macam mana orang boleh cakap dia tak puasa? Habis orang dah bagi tahu kat saya. Penerbit dah bagi tahu kat saya. Kata Abang Modal tak puasa. Nak buat macam mana? Tak. Sekarang ni tolong betulkan balik berita tu Abang Modal puasa. Dengar cakap saya, percaya cakap saya Abang Modal puasa.
Dah lah. Tak apa-apa entah. Datang-datang je nak itu. Datang-datang je nak itu. Ini kan bukannya kita yang buat sendiri. Tak. Lah abang modal tak puasa. Tengok muka macam orang beriman tak puasa. What? Apa nak jadi lah abang modal ni, aduh. Aku dah pesan dah dulu puasa penuh. Apa dia buat malam tadi? Aduh. Dia tak sahur ke? Hantar makanan. Buat bermodal buat gerai supaya. Saya ni dia alamat. Di rumah adik kahwin. Ya. Rumah adik kahwin. Nah, adik kahwin tak puasa rupanya. Malu kahwin. Sorry. Ya, adik dia tak puasa. Salah anggap rupanya abang modal tu puasa. Aku ni salah anggap berdosa pun kat bulan Ramadan ni memfitnah dia. Puasa tu. Dosa aku. Walaupun muka dia tua tapi dia memang puasa tu. Saya hantar makanan. Ha? Saya hantar makanan. Hantar makanan? Tak sebenarnya saya tak puasa. Tak. Hantar makanan. Dah lah tak puasa. Menipu. Itu pun sama tu. Gaya je lebih. Tak puasa ke tak tu tak tahu tu. Biarlah. Tak tahulah puasa ke tak tu. Tengok. Aku dah cakap dah. Abang modal tu puasa. Orang je tak percaya. Dia kerja rider. Hantar makanan. Memanglah orang nampak dia dengan makanan. Lah, rupanya abang modal puasa. Aku ingatkan tak puasa. Dia hantar makanan tu. Bukannya apa? Sebab dia rider makanan. Dah, akak tu tak betul tu. Dia patut kena betulkan balik berita tu. Aku tak puas hati betul. Aku kalau jumpa akak tu lagi siap tu. Ni netizen pun sibuk nak hentam abang modal. Abang modal tu dah lah idola aku. Aduh. Menyesal aku. Kan dah buat dosa kering. Maaf ya abang modal ya. Maaf ya. Terima kasih abang modal. Rupanya dia puasa. Aku ingatkan dia tak puasa. Rupanya makanan dia hadap. Dia kerja food delivery. Aku duk bersangka buruk kat dia. Habislah pahala puasa aku dapat kat dia. Jadi je ni. Hukuman bagi orang yang sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan atau syar'i bergantung pada situasi. Sengaja tidak berpuasa tanpa sebab dosa besar. Meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur adalah dosa besar. Wajib menantikan puasa yang ditinggalkan. Jadi kalau tidak berpuasa sebab malas atau sengaja diabaikan, lebih baik cepat-cepat bertaubat dan ganti puasa itu.